Siapa yang ada simpanan sebanyak RM100,000 pada tahun 2024 di ASB dengan pengumuman jumlah pengagihan pendapatan sebanyak 5.75% dan duit tersebut tak bocor walau 1 sen sekalipun, maka simpanan RM100,000 tuan-puan akan meningkat menjadi RM105,750. Dan bagi siapa yang tukarkan RM100,000 tersebut ke dalam bentuk emas dengan harga emas sebanyak RM331 per gram, maka tuan-puan akan dapat sekitar 302 gram emas pada hari ini. Hari ini 302 gram emas telah pun meningkat lebih daripada RM136,000. Dekat sini tuan-puan dapat lihat, kalau tuan-puan tukarkan RM100,000 ke dalam bentuk emas, maka tuan-puan sebenarnya dah pun untung lebih daripada RM30,000 dalam jangka masa 1 tahun. Untuk simpanan jangka masa panjang, lebih baik tuan-puan tukarkan duit tuan-puan ke dalam bentuk emas untuk memaksimumkan keuntungan. Duit dalam ASB pun penting juga tuan-puan. Cuma dekat sini kita kena limitkan kepada 3 bulan pendapatan sahaja sebagai dana kecemasan dan juga sebagai belanja hangus, seperti untuk maintenance kereta, insurans kereta, perbelanjaan anak-anak nak masuk sekolah ataupun mungkin persiapan hari raya nanti. Jadi bagi tuan-puan yang dah faham simpanan jangka masa pendek dalam bentuk duit di ASB dan simpanan jangka masa panjang adalah lebih baik dalam bentuk emas, hari ini tuan-puan nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.